Berhormat Tuan Haji Anwar Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Taman. Allah banyak kami bagi pasal kita dalam fakta boleh yang akan kami serahkan. Pagi tadi dia berasa rasa sikit kurang tajam. Dia petang ni sebab dia nak makan kan dalam tu, jadi dia tenang. Anak-anak yang belajar di institusi pengajian tinggi, masuk universiti, masuk kolej swasta yang diiktiraf oleh kerajaan. Mereka ini juga baru-baru ini, minggu lepas, ada satu link yang MB dah letak dalam page dia. Adun dah letak dalam page kami, Esko dah letak dalam page mereka. Yang haram. Pekerjaan yang kita kerja itu benar-benar pekerjaan yang haram. Kita nak bagi anak bini kita makan, kita nak bagi anak. Maka buka puasa nanti rasa. Contoh kawan, aku hari ni lewat masuk lewat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. القرآن ومنزل القرآن والحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.